contohlah macam pengalaman saya sendirilah kan. Okay, so saya dah buat LASIK and then now rasa macam dah satisfied. Okay, and then ada tak possible untuk rabun balik, doktor? Possibility tu memang ada. Ya. Kita tak janji cakap buat LASIK, lepas buat LASIK dia akan selama-lamanya. Okay. Selalunya kes-kes yang rabun datang balik ni dia tengok kes juga. Dia bukan semua orang. Kes rabun balik ni bila power dia terlalu tinggi. Power yang tinggi kan, macam power 900, power yang 1000. So kalau kes macam tu, kita kena buang banyak sikit kornea kan. Kita kena laser banyak kornea. So secara natural badan kita, kornea tu dia akan tumbuh sedikit-sedikit dalam masa yang lama. Bila berapa lama lepas very rough figure. Very rough figure sebab different study will show a different figure. Roughly in 10 years is going to be about like minus 50 to minus 100. Dalam 50 hingga 100 power akan datang. Power 50 sampai 100 je lah. I see. Dalam masa 10 tahun. Betul. Kalau tapi macam orang yang buat dalam umur 30, kalau dah 40 tu power datang balik sikit, okey, dia jadi monovision macam tadi tu lah. Power datang balik sikit, dia akan membantu untuk membaca. So selama mana LASIK tu bertahan bergantung pada power, how much power. I see.